Kemudian Nabi SAW kata, yajma'ullahu an-nas yaumal qiyamah. Hari kiamat esok, Tuhan himpun semua manusia di satu tempat, iaitu di mahsyar. Kemudian pada masa itu Tuhan kata, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Tuhan kata, siapa yang di atas dunia dulu ada sembah satu-satu benda lain daripada aku, lah ni pergi ikut benda tu. Siapa di atas dunia dulu, dia ada sembah benda lain daripada aku, hari ni pergi ikut benda tu. Tuhan kata macam tu. Tuhan kata, fayattabi'u man kana ya'budu syamsa syams. Nabi SAW kata, bila Tuhan kata saja macam tadi, siapa atas dunia dulu dia sembah benda lain daripada aku, maka hari ini dia pergi ikut benda yang dia sembah. Bila Tuhan kata aja macam tu, maka orang-orang yang masa hidup di atas dunia sembah matahari, pakai ikut matahari. وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرِ. Maka siapa yang di atas dunia sembah bulan, hari itu ikut bulan. Dia kata. وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتِ الطَّوَاغِيتِ. Nabi kata, dan pada hari itu, siapa yang masa atas dunia sembah berhala, hari itu dia ikut berhala yang dia sembah dulu. وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةِ. Nabi kata, yang tinggal di mahsyar pada masa itu hanyalah umat ini. Nabi kata, maksudnya orang Islam yang ikut Nabi SAW. Ini yang kata, hari kita dibangkitkan di padang mahsyar, hari itu manusia dah terbahagi dah. Hak Islam, satu tempat. Hak engkar, hak kafir, hak lawan Tuhan, satu tempat. Hak sembah matahari, hak sembah bulan, hak sembah berhala, hak sembah tokong, hak sembah orang, hak apa ni semua, mereka dah pergi dah ikut benda hak mereka sembah di atas dunia dulu. Yang tinggal di situ, Nabi kata, hanyalah umat aku. Nabi kata. Maknanya ialah umat Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi-Nabi yang mengikut Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dia,